7 pengguna kuasa tumbuhan dalam dunia animasi. Nombor 1, Bobo Boy dengan kuasa elemen daun. Watak utama cerita Bobo Boy ini mempamerkan kuasa daun sebagai salah satu daripada 7 elemen miliknya. Ini termasuk transformasi tahap kedua dan ketiga yang dinamakan sebagai duri dan rimba, dan juga kuasa fusion dengan solar yang bernama Sori. Selain Bobo Boy, watak-watak lain yang pernah memiliki kuasa hijau ini adalah King Balakung dan juga Retaka Balak. Nombor 2, Groot daripada dunia Marvel. Sebagai makhluk alien daripada spesies Flora Colossus, Groot seakan-akan pokok yang hidup, yang boleh memanipulasi mana-mana bahagian badannya menurut kehendaknya. Anggotanya boleh dipanjangkan, tangan dan sayap tambahan boleh dicambah, bahagian yang dipotong boleh ditumbuhkan semula, malah bunga dan daun pun boleh dibentuknya. Nombor 3, Poison Ivy daripada dunia DC. Saintis bernama Dr. Pamela Isley ini memperolehi kuasanya daripada kemalangan dalam makmal yang mendedahkannya kepada toksin dan bahan kimia bersumberkan tumbuhan. Hasilnya, dia menjadi makhluk hybrid separa manusia dan tumbuhan. Dia boleh berkomunikasi dengan tumbuhan yang menurut arahannya untuk tumbuh atau bergerak menyerang musuh. Nombor 4, Plant Benders daripada dunia Avatar. Dalam dunia Avatar, kita maklum akan kewujudan 4 golongan bender yang boleh mengawal 4 elemen, dan tiada unsur elemen daun atau tumbuhan di sini. Akan tetapi, terdapat segolongan water bender daripada kawasan hutan paya bakau yang pandai mengawal air dalam tumbuhan. Skill ini sangat sukar, menjadikan kaum ini sangat unik, seolah-olah mereka mempunyai kuasa mengawal pokok itu sendiri. Nombor 5, Kamui Woods dan Vine daripada anime My Hero Academia. Dalam dunia yang dipenuhi manusia berkuasa istimewa, terdapat 2 hero dengan kuasa quirk bercirikan tumbuhan. Yang pertama adalah superhero profesional Kamui Woods yang mana seluruh badannya seperti bahagian pokok kayu yang keras, yang boleh dipanjangkan dan dikawal sesuka hati. Seorang lagi adalah hero dalam latihan, pelajar bergelar Vine. Rambutnya merupakan akar berduri hijau yang juga boleh dipanjangkan dan dikawal sesuka hati. Nombor 6, Hashirama Senju dan Yamato daripada dunia Naruto. Hokage pertama kampung ninja Konoha mempunyai jutsu unik di mana dia boleh menggabungkan cakra elemen tanah dan air untuk membuat teknik wood release. Kemahiran ini membolehkannya membentuk apa sahaja struktur daripada kayu pokok dengan segera. Jutsu ini sangat versatile dan rare. Seorang lagi yang boleh menggunakan teknik ini adalah Yamato, yang mempunyai sel tisu daripada tubuh badan Hokage pertama itu. Nombor 7, Aramaki daripada dunia One Piece. Admiral daripada Angkatan Laut Marine yang digelar Ryokugyu ini telah memakan buah Morimori no Mi. Buah Devil Fruit jenis Logia ini memberinya kebolehan untuk mencipta dan mengawal tumbuhan, serta menjadikan tubuh badannya sendiri sebagai tumbuhan. Ini secara tak langsung menjadikan dirinya hampir-hampir kebal daripada kecederaan kerana mana-mana bahagian badannya yang rosak boleh ditumbuhkan semula dengan segera. Terima kasih kerana menonton dan mari singgah tonton video-video kami yang lain di sini pula. Bye.